iaitu strategi Kementerian Pelajaran untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan mantapkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris di semua peringkat persekolahan. Strategi ini dirangka berdasarkan hasil kajian dan pemantauan yang telah pun dilakukan oleh Kementerian Pelajaran mengenai pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, ini PPSMI, sejak dasar ini mula dilaksanakan pada tahun 2003. Sebelum itu, Kementerian Pelajaran ingin mengumumkan pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains di sekolah kebangsaan akan dilaksanakan di dalam bahasa Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains di sekolah dinas kebangsaan China dan Thailand pula akan dilaksanakan dalam bahasa ibunda masing-masing. Keputusan Kabinet untuk pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik ini akan mula berkuat kuasa pada tahun 2012. Pelaksanaan akan diadakan secara bertahap di tahun 1 dan tahun 4 di sekolah rendah dan tingkatan 1 dan tingkatan 4 di sekolah menengah bermula daripada tahun 2012. Perubahan ini bagaimanapun tidak melibatkan tingkatan 6 dan matrikulasi.